Has. Shin makhraj dekat mana Ustazah? Okey, shin makhraj huruf ni di tengah-tengah lidah. Okey, akhir kelas kita nanti kita akan bagi tahu. Okey, saya akan tunjukkan gambar rajah lah. Okey, ini tengah lidah tuan-puan. Ada 3 huruf dekat perut lidah. Maksudnya tengah lidah sama dengan perut lidah. Huruf shin, jim dan ya. Boleh tuan-puan? Huruf yang dekat, saya terbalik ni. Okey, ini tengah lidah tuan-puan. Okey, tengah lidah. Ini tengah lidah kita panggil perut lidah. Huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Ada 3 huruf berada di tengah-tengah ni tuan-puan. Okey, jadi huruf jim tuan-puan boleh letakkan baris kena betul-betul sentuh dekat langit-langit atas. Ja. Dapat tak? Kalau tuan-puan cuba sekarang, insya-Allah dapat. Ja. Kena tak dekat langit-langit atas? Cubakan sekarang tuan-puan. Ada 160 orang hari ni, tuan-puan boleh tengok. Rasa sendiri huruf ja tu. Tengah-tengah lidah, angkatkan ke langit-langit. Ja. Tanpa angin. Okay, huruf jim tidak ada angin. Dapat. Kena ja. Kemudian